الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini adalah kita adakan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menututi ilmunya. Alhamdulillah, munasabah pada malam ini saya akan bagi jawapan terhadap ahli-ahli ilmu yang mana dia terbit gambar saya hidup pelaga tu, dia wayaklah alasai dia tu. Kita tak ada takut tu, kita terimalah. Tapi kalau betul kita terima, kata betul kita kena jawab gitulah. Kalau salah tu. Jadi semalam tu saya paksa tu, saya buka tengok tu adalah beberapa banyaklah hatta mai pada saya tu supaya saya dengarlah. Kalau betul kok terimalah, kata betul kok hurayalah maksudnya. Maka saya pun mai dengarlah dia mau usaha buat ni. Buat gambar saya dan gambar seorang babu dan gambar seorang doktor ni. Lepas tu seorang lagi gambar Syekh Wan Syukri. Kita mai dengar insya-Allah taala gapo dia royak. Kalau benda molek kita terima insya-Allah taala ni. Mai dengar suara dia ni insya-Allah. Dalam mata tahu dia katanya Allah Taala wujud ni tidak kait dengan aneh pihak. Tak ada pihak atas. Dia kata Imam Tahawi kata gitu. Tak ada pihak bawah, tak ada pihak depan, tak ada pihak belakang. Ya pihak mana tu padahal tak ada ya. Imam Tahawi tak ada ni. Walaupun 1% pun tak ada kata Imam Tahawi pihak gitu. Ya tak ada lah tu tadi. Kalau orang ngaji akidah dia sungguh kok. Kalau ada mati tu tak apa. Kita nak wis 100,000 lah 200,000 insya-Allah. Hadiah kepada orang yang jumpa benda ni dalam mata tahawiyah mengikut hak dia syarah ni. Sama ada orang tu daripada orang Malaysia ke ataupun orang Thailand ke, tak apa. Kita ada hadiah insya-Allah. Wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adwati la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Dia kata Imam Tahawi kata gitu. Tak ada pihak bawah, tak ada pihak depan, tak ada pihak belakang. Ya pihak mana tu padahal tak ada ya. Imam Tahawi tak ada ni. La tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Walaupun 1% pun tak ada kata Imam Tahawi pihak gitu. La tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Pak Imam Tahawi tak ada kata. Kata tidak kait dengan ni pihak tak ada saya tak ada sebelah atas, tak ada sebelah bawah, tak ada sebelah depan, tak ada sebelah depan, tak ada kanan, tak ada. Nauzubillah min zalik. Itu adalah dusta yang keluar. Jihad mana yang orang salaf itu nafi? Ni dia sebut ni. Dia sebut ni. Apa nama Imam Tahawi kata la tahwihi al jihad. Tengok lapan jihad ni ada hak nafi. Tapi hak isbat tu. Jihad ni mana kata jihad is-sit. Sah jihad is-sit. Hak isbat. Jihad yang ke-6. Pak Imam Tahawi tak ada kata. Kata tidak kait dengan ni pihak tak ada saya tak ada sebelah atas, tak ada sebelah bawah, tak ada sebelah depan, tak ada sebelah depan, tak ada kanan, tak ada. Nauzubillah min zalik. Itu adalah dusta yang keluar. La tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Hak ni kena tulis dengan aqamah. Tulis dengan aimah lalu. Tu. Ni. Hak ni. Dalam akidah tahawiyah ni perkataan ni jadi duri ni, duri duk tikai hati mujassimah. Kata ni so jadi duri. Cuba boleh nak buat tubik. Kata ni satu. Dan tak ada jalan nak hurai pun dia. Mari siapa ayat ni, hurai pun nak hurai tak nak tolak tak lepas. Ni saya agak katanya orang mengajar ni janganlah.
dusta dalam mengajar bila masalah itu. Nyanyi orang dengar. Alhamdulillah. Jadi kita dengar dah lah apa berkurang. Dia awak gambar tu boleh jadi peminat kita tengok belakang dah tu gambar tu gambar saya, gambar seorang bapa tu, lepas tu seorang doktor, lepas tu seorang lagi gambar Syekh Wasyukri. Jadi dia tu maksud tak puas hati hak saya katanya. Hak dia mau kata Allah Taala tu tidak ada je hak atas dan Allah Taala tidak ada je hak bawah. Dan tidak ada je hak kanan dan tidak ada je hak kiri itu saya kata tidak ada. Imam At-Tahawi tak ada kata lah tu. Pada dua alas saya katanya domik dalil kata Imam Tahawi kata Tuhan itu tidak ada pada pihak atas, tidak ada pada pihak bawah, tidak ada pada pihak belakang, tidak ada pada pihak depan, tidak ada pada pihak kanan, pihak kiri itu dia kata dia pergi bangsa pada kata Imam Tahawi. Hak tu saya kata tak ada lah tu. Kalau ada lah tu saya nak dia lah duit tu 100,000 ke 200,000 tu. Pada dia buat gambar mari dia kata saya lekat hotel lah kena bayar lah maksud gitulah. Jadi nampak rupa bapa ni boleh jadi dia buat sengerti. Nampak isi cakap apa dia tu. Ada pun hak doktor tu boleh jadi dia ambil isi gibuh masuk gitu. Jadi ada pun hak seorang bapa ni nampak terang lah dia tu nampak kemah lah. Dia kacau sangat lah maksudnya. Dia mari ibarat la tahwi al-jihatu situ la tahwi al-jihad situ tu. Mari kita nak syarah insya-Allah taala bagaimanakah hak ia faham salah di mana. Jadi pertama kali hak bapa saat ni tu, bapa muda-muda ya, kalau bapa tua tak jadi gini, bapa muda-muda ada jadinya. Ada betul hak baru ni ya. Tu dia. Saya tengok dua-dua ni salahnya dia tak ada ngaji kelulusan bahagia Suluddin dah lah. Walaupun yang ngaji luar negeri pun dia tak ada cuk bahagia Suluddin dia panggil. Kecil mudah-mudah gitulah. Boleh ada yang ngaji cuk bahagia lain. Ni saya tuju pada orang ngaji luar negeri lah ni. Kalau orang ngaji luar negeri tak kecil hal ni. Atau tak kecil hal cuk bahagia tu bahagian ni tak lah. Tu maknanya. Jadi anda dengar dua ni ahli ilmu ni. Bapa ni pun dia tak ada mahdi juga. Kata kelulusan bahagian ke Suluddin tak juga. Pasal orang doktor tu nampak tak jugalah. Sebab dia tak faham ibarat hak kata Imam Tahawi tu. Jadi pertama kalinya saya nak oyak katanya dia ni nak oyak kata dia pergi faham kata tidak ada jihad yang kena, tidak ada pada jihad yang kena. Yang syarah tu lah. Dia pergi faham lah tu ibarat Imam Tahawi ni. Sama ada bapa seorang ni pun dia faham gitu sampai kita kacau ulat tu la tahwi al jihadu situ la tahwi kasairin. Ya silap faham situ ya. Dia kata Imam Tahawi kata Tuhan ni tak ada jihad ni, tak ada jihad atas, tak ada jihad bawah. Tak ada jihad kanan, tak ada jihad kiri, tak ada jihad depan, tak ada jihad belakang. Kalau gitu tak ada. Nah ada. Benda tak ada lah tu, benda macam lah tu. Jadi Imam Tahawi tak ada kata gitu. Kalau itu apa hak ia ayat sini? Jadi nak ayat kata hak bapa ni satunya salah dia baca tu. Baca dia salah dia katanya. Satu dia katanya apa? Wa ta'ala anil hududi wal ghayah wal arkani wal a'dha'i wal adwati. Dia bukan adwati al adawati. Tak kenanya jamak daripada ada tu. Adawat. Ada dia. Payah bacanya mubda'at. Dia sungguh bukan mubtada'at. Kasairil mubtada'at. Bukan mubda'at. Ya beza dua tu. Baca dua kena lah insya-Allah taala. Lebih lagi kita norak orang ni kita kena baca betul baris tu. Betul kena orang mengikut kaedah sorah. Tu mana gitu. Tu dari segi baca tu salah dua tepat dia. Tu dia. Kalau tak ada norak saya tak ada kata apa dia baca salah lagi bukan Quran. Ni dia norak saya tu dia baca tak kena dah. Ada awak dia baca adua. Tadi apa tu mubtada'a dia baca mubda'a. Tak boleh lah tu. Kita norak orang ni kena baca betul dulu kita. Tu. Dan yang keduanya faham dia salah. Faham dia salah. Hak sungguhnya maksud kata Imam Tahawi ini tidak meliputi akan dia oleh pihak yang enam. Bukan menafi jihad ni. Menafi meliputi, tidak meliputi akan Allah Ta'ala oleh jihad yang enam. Nak faham nahung dulu. Ni dia panggil buku tak faham nahung ni. Erok dulu. La tu gapo. Tahwi tu gapo, hi tu gapo, hak mana fa'il, hak mana maf'ul, begitu dulu
Erok nahung dulu. Ini pucuk tak payah nahung tu. Orang panggil tak dalam dari segi nahung tu. Kalau lah mengatak ngaji bagi usul ni pun tak apa. Kalau tu kaedah nahung sungguh. Terkik dulu. Mana fi'il, mana fa'il, mana fa'ul. Tu dia. Sini fi'il fi'il. La tahwihi al-jafi maf'ul. Ayat tidak meliputi akan dia. Meliputi fi'il. Tidak meliputi akan dia akan Allah tu oleh pihak yang enam. Jadi pihak ni tu bukan dia meliputi tu hadak lah. Hak tu maksud Imam Tahawi kata. Bukan kata tidak ada jihad yang ni. Kalau dia nak kata tak ada, dia kata la jihata lahu. Dia kata inna Allah la jihata lahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada jihad baginya. Tu baru kata tak ada atas, tak ada bawah. Tak ada jihad atas, tak ada jihad bawah. Tak ada jihad kiri, kanan, hulu, hilir, naik, jatuh. Tu dua kena. Ni tu. Dia menafi ihtiwa. Bukan nafi jihad. Nafi meliputi akan Allah Ta'ala oleh jihad yang ni. Sebagaimana semua makhluk. Kasairil mubtada'a seperti semua makhluk. Semua benda yang terhewak dekat air sana itu. Nak ayat makhluk semua tu apa? Meliputi oleh jihad yang ni. Kita makhluk ni meliputi oleh jihad yang ni. Ada jihad atas, ada jihad bawah, ada jihad siapa kanan, ada jihad kiri, ada jihad depan, ada jihad belakang. Itu makhluk. Padahal bukanlah tu. Tengok fiyo hawi, fiyo mahwi, tengok situ dulu kan. Tu dia. Jadi fiyo hawi sini ialah jihad yang ni tu hawi. Fiyo mahwi ni ialah Allah Ta'ala. Tu dia. Tahir bukan semua makhluk doa, makhluk semua tak ada pihak. Kita ada pihak, ada pihak. Kalau kita tadi dia ada pihak atas, ada pihak bawah, ada pihak kanan, ada pihak kiri. Tu dia. Ayat katanya tu makhluk. Faham ni bukan makhluk. Tahir ni sebab itulah makhluk tidak boleh meliputi dia. Tu makna gitu. Bukan kata perkataan ni kita nak tulis dengan mah. Kau dia kata tu tak betul. Betul lah tulis dengan mah. Tapi tak serupa dengan atas pahal tu. Dan tak serupa dengan seorang doktor tu pahal salah juga tu. Mana doktor tu pahal tu juga. Tahir tidak berjihad ambil alasan la tahwihi al-jihad situ. Tak betul. Nanti sarah zaman tu kasar ilmu tana'at tu seperti semua makhluk. Apa makna situ? Nak ayat semua makhluk ni dia meliputi oleh jihad yang ni. Gila kita tengok rumah sutir tu. Ada pihak atas, ada pihak bawah. Ada kanan, ada kiri. Semua makhluk ni bukit semua dunia, semua bintang, bulan semua dia ada pihak. Dia meliputi oleh pihak yang ni. Ada pun Tuhan tu. Kalau Tuhan akan meliputi oleh jihad yang ni. Tu dia tu makna hak khandak. Kandak apa tu? Kandak Imam Tahawi. Nawi faham gitulah. Hak tu ibarat tu kalau tak kena humpuk itu tidur tu. Orang panggil la tahwi itu ia nafi ihtiwa, nafi meliputi bukan nafi jihad. Kalau nafi jihad makna la inna Allah la jihata lahu. Tadi ada jihad baginya tu mutlak. Tapi bukan. Jadi dia faham salah tu panggil. Tu maknanya. Ada apa tu dia panggil kena halusi di segi erok dulu, terkik. Nahung dulu nak kita tafsir mudah-mudah tak boleh buat gitu. Buat apa yang sendiri gitu. Kalau kita mai tengok hak Syekh Qadir dia mau tak puas hati dia kata dia menonton Syekh Qadir. Syekh Qadir kata gini mai tengok. Dia kata kan. Ni hak ulama syarah ni. Dia mau tafsir ulama Syekh Qadir pun lagi. Dia saya kata apa? Orang nak belana lagi. Orang Jawa kita ni sikoh pada Syekh Qadir ni. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah. Tiada menghipung akan dia oleh segala pihak yang enam. Tu dia. Tengok tu. Jadi terjamu hak Syekh Qadir pun jelas. Mai cukup fa'il maf'ul mai nafi. La nafi tidak menghipung. Tu dia. Akan dia akan Allah oleh segala pihak yang enam. Pada pihak yang lain tu tak ada duk hipung, tak ada duk itu dah ada. Tak ada meliput itu dah ada mana gitu. Seperti segala yang baru. Semua hak terhewak benda baru ni lain pada dia tu semua tu meliputi oleh jihad yang ni. Tak ada sekarang habuk pun atau tak ada meliputi oleh jihad yang ni. Tu makhluk, terhewak bukan makhluk. Tu makna gitu bukan nafi jihad, faham dalam ibarat dia. Tu maknanya. Tu dia. Tu hak Imam Tahawi tu. Sebab tu perkataan dia tu jelas. Dia panggil perkataan dia tak ada berlagu apa. Dan dia etikot tu di atas segala makhluk. Tu dia. Segala makhluk ni atas segala makhluk tak ada meliputi oleh jihad yang ni dan sebab bukan makhluk. Atas segala makhluk. Mari tengok kata dia lagi. Lagi tak dia ni. Jelas yang orang kata kan. Tu dia. Dalam mata dia ni lah yang kata sini kata. Tu.
Kata lagi nya. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Dengar. Kalau kita kira tak usah tengok mana dulu lah. Dan Allah tu terkaya daripada arah. Mana tahiyat tak ada berhajat pada arah. Wa ma dunahu dan bagi selain pada arah pun tak. Muhitun bi kulli syai', Tuhan meliputi sebagai semua sesuatu. Di segi ilmu dia tu cukup-cukup tahu berlaku walaupun Tuhan tertinggal atas arah pun wa fawqahu dan di atasnya, di atas semua sesuatu. Tuhan di atas segala sesuatu. Karena sesuatu tu makhluk. Tuhan atas semua sesuatu tu. Itu dia anil ihata khalqahu. Dia lepas tu wa qad a'jaza dan sungguhnya lemahlah anil ihatati daripada meliputi Allah Taala sana itu apa nak khalqahu makhluk dia. Makhluk dia tak kuasa nak tahulah nak tahu cara meliputi Allah Taala sana itu. Nak ayat sini jelaslah. Nak ayat katanya balik Syekh Qadir pun jelas. Ayat kata Tuhan itu tidak meliputi oleh jihad yang 6 kerana hak meliputi jihad 6 sana itu ialah makhluk. Maka Allah Taala di atas segala makhluk, dia tahu wa fawqahu wa fawqa kulli syai'. Itu dia. Kita tengok sini. Itu dia. Hak Syekh Qadir terjemah mana? Dia kata sini. Tengok hak dia kata sini. Hak ni hak kita terjemah mana pula itulah dia katanya. Tengok. Dia kata sini. Maka dia kata jaga-jaga bahawa Allah Taala itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Tiada dikandaki dengan meliputi itu bahawasanya segala yang baharu itu masuk dalam zatnya yang maha tinggi. Bukan seperti yang etika kata Tuhan itu duduk pada semua tempat ada lah. Dan hanya semuanya dikandaki daripadanya meliputi oleh ilmu Allah Ta'ala dan kudratnya. Itu dia. Meliputi di segi ilmu dia katanya. Apa yang mengenai hurai lagi kata wafawquhu tak ni telah mana. Adapun bahawasanya Allah Ta'ala atas segala makhluk. Tu kata wafawquhu tu. Wafawquhu wafawqa kulli syai'. Dan di atas bagi semua sesuatu. Itu dia. Hak ni puak-puak. Hak tak puas hati dengan akidah tawiyah ni. Ya buat kubik ni kata tak ada. Macam-macam lah. Padahal puak ni baru saja. Baru beranuk je. Syekh Qadir ni mati lama dah. Puak ada ikam dan ini baru saja ya. Adapun katanya bahawasanya Allah Ta'ala atas segala makhluk, maka iaitu atas yang patut padan dengan kebesarannya, besaran Allah. Kalau kata atas di atas segala makhluk tu patut dengan kebesaran dia. Tiada seperti atas yang baru, tak serupa dengan atas yang baru. Atas yang baru tu tak ada terkaya daripada arah, nutupai arah dan sebagainya. Nutupai makhluk, Tuhan mustaghnin, terkaya daripada arah dan lain pada arah. Bukan dia tu wa fawqa kulli syai', atas semua sesuatu. Dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui hakikat atas itu. Tuhan yang tahu hakikat atas dia tu. Kita reti gitu ya. Reti kata Tuhan kata atas segala makhluk, kita reti lah. Telah berfirman Allah Ta'ala. Karena Tuhan royak sendiri. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Artinya dan ia juga Tuhan yang mengerasi itu lagi di atas segala hambanya. Tuhan kita hak qahir itu adalah di atas segala hambanya. Dia hamba makhluk semua hamba Allah Ta'ala. Kamu dia Tuhan atas segala hambanya. Itu Tuhan yang betul. Dan firman-Nya Tuhan kata lagi, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Takut mereka itu akan Tuhan mereka itu dari atas mereka itu. Nak ayat tu malaikat dah berikan. Dah dah naik dia jaga arah, duk keliling arah macam-macam, duk pikul arah apa dia ni. Tapi dalam hal tu dia takut Tuhan. Tuhan dana. Dia panggil Tuhan dana, Tuhan. Kalau Tuhan salahnya nak ayat tu Tuhan tu ada min fawqihim dari atas mereka itu. Ada daripada atas mereka itu. Soalnya kalau kita kecek nahu tu, mana kata hal ada Tuhan tu min fawqihim dari atas mereka itu. Itu dia. Itu jelas. Ini nak ayat katanya jelas bahasanya nak ayat katanya ya akidah Imam Tahawi ni iaitu Tuhan di atas segala makhluk. Dia bagi fawqa atas. Lepas tu ulama hak syarah dia dulu orang dalil pula. Syekh Qadir ni orang dalil pula daripada Quran hadis ada lagi. Tapi ya orang cukuplah. Dan kelima fawqa mibalihi di atas segala hambanya, semua makhluk hamba Tuhan. Apa tu malaikat sok tinggi dah tu takut Tuhan. Mana Tuhan tu? Min fawqihim dari atas mereka itu. Nak ayat tak cerak-cerak ya wacak mari. Tu lebih kurangnya nak ayat tak dua tokoh ni tak faham akidah, maka dia bangsa pada kata Imam Tahawi itu menafi
jihad. Bo hak sungguhnya nafi ihtiwa, nafi meliputi itu bukan nafi jihad dak. Pakat atas segala makhluk. Mana kata jihad lah. Atau saya kata jihad sudah lah. Itu dia. Tapi di atas segala hamba, di atas segala makhluk dia katanya. Sesuai dengan zat dia lah. Itu dia. Tapi hak saya tu dia aku tak tinggi zat atas dah. Tapi hak saya babo tu tak tahu tak ada nampak tak mau aku mana zat tu. Tak tahu lah. Tu maknanya. Tu nak ayat katanya hak ulama tu nayu kita isyarah. Hak dia mau tak buat hati dia pun isyarah kena ikut hak kandak Syekh Abdul Qadir Mandiri. Kamarnya kita boleh tengok kitab hak dia juga. Kitab hak dia juga lagi kitab hak khalah lah kita cek mudah-mudah deh. Hak ni hak salah. Hak khalah nama dia kitab ni hak dia ni Abdullah Al-Harari. Abdul Harari ni terkenal dia ni. Ia syarah kitab Izhar Al-Aqidah As-Sunniyah bi Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ia sendiri kata geno ayat dalam kitab dia ni. Ini tu guru dia lah ni. Tu dia. Tu guru dia sendiri kata geno sini. Tu dia. Ia pahalah mana tu guru sendiri ni. Tu guru sendiri pun mari ayat di mana ni? Tu ni. Ada. Tu guru dia sendiri mari ayat lagi kitab dia. Tu ayat dia tak ada ngaji. Tak ada habis bagi suruh tinggal ngaji lah tapi bukan tak khusus dia. Kemarin boleh tak kecek rabu-rabu gitu nah. Pada muka 187 saya ni dia katakan qala rahimahullah la tahwihi al-jihatu situ kasairil mubtada'at. Tidak meliputi akan Allah Taala oleh pihak yang ni sebagaimana semua makhluk. Semua makhluk tu meliputi oleh pihak yang ni. Dia tafsirlah mana asyarhu syarah alla tahwillah ta'ala al-jihatu situ. Artinya bahawa tidak meliputi akan Allah Ta'ala oleh jihad yang enam. Supo dengan Syekh Qadir juga. Isyarah pun untuk orang pun. Kama tahwi jami'al makhluqat. Sebagaimana meliputi oleh jihad yang ni akan semua makhluk. Semua makhluk tu meliputi oleh jihad yang ni. Tu makna dia. Kerana dia kata izil makhluqat la taqlu anit tahayyuzi fi ihdal jihad as-sitt. Kerana makhluk ni tak sunyi daripada nak tupai daripada salah satu daripada jihad ni. Itu dia. Li'anna al-harisa la budda yakun bi makan. Kerana benda baharu ni dia mesti dia kena ada tempat untuk dia nak duduk tu sana itu. Tu nak ayat katanya dalam kitab sendiri pun jelas-jelas kata hak nafi tu meliputi oleh jihad yang ni. Bukan tak ada oleh jihad yang ni, tak betul tu. Cara saya tolak perkataan ahli ilmu di Indonesia, salah seorang ahli ilmu di Malaysia. Lama dah, sekat setahun dah. Tapi dia mau tu senyap moga hak sekoti. Ni mari tu nak tolak kata kita pula. Tak kena pada tempat pula. Tu jelah. Ni hak ya sarah ni. Lepas tu hak khalah yang pun kata gitu jugalah kalau pihak ibarat hak Imam Tahawi ni. Tu dia. Jelas juga. Baik. Lepas tu hak kita salah tak cerak dah. Hak kita hak ulama salah sarah ni jelas dah. Dengan hak akidah tahawiyah ni, hak ulama salah sarah ni semua daripada muka 41 tu dia ori jelas jugalah. Tu dia. Mana gitu. Dia kata sininya dia tanya la tahwihi al-jihatu situ kasairil mubtada'a ataupun kasairil muhdasat. Tu dia. Wala yufhamu min hadza nafyul jihah mutlaqan. Wala yufhamu min hadza nafyul jihah mutlaqan. Dan tidak dipahami daripada kata itu kata nafi jihad semata-mata tak. Bukan nafi saat itu nafi al-istiwa. Nafi meliputi. Tu jelas. Tu dia. Jadi hak Syekh hak tua kita perisai ayat tu di atas segala makhluk ni dah. Pak kita tengok hak Imam Al-Ghazali pula. Imam Ghazali ni ada juga kita dengar tu kata tu kita nayulah dia kata kita pun hak Imam Ghazali ni ayat kata kita Minhajul Abidin ni hak akhir dia mau katalah kita dengar di rumah pula tu kata gitulah kita hanya karya akhir sekali. Tapi ada juga ulama ra'aya kata kita iljamul awal tu hak sekali belum ada mati. Kita tengok Minhajul Abidin ni insya-Allah taala. Dalam Minhajul Abidin ni dia kata ganda sini. Tadi ada muka berapa yang kita tanda ni? Dalam Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin tadi hak
Imam itu sendirilah. Imam Ghazali sendiri ni dia katakan. Tak kalau dia suruh Tuhan dia katanya wala yusbihu syai'an min khalqihi, jelas. Pakat tahu lakolah ni Tuhan tak serupa sewaktu pada makhluk. Tadi wala yusbihu syai'. Tak ada lah benda lain lagi serupa Tuhan pun dak. Wala tatadammanuhu al-amakin wal jihad. Dan tidak menghipung akan dia, tidak mengandungi akan Allah Ta'ala tu oleh tempat-tempat dan jihad. Bukan tempat tu tidak mengandung Tuhan, kita likung Tuhan tak. Jihad tu tidak melikung Tuhan tak. Tak ada kata wala jihatalahu tak, wala jihatalahu walal jihatalahu, tak ada jihad bagi Allah Ta'ala tak. Imam Ghazali tak kata gitu. Wala tatadammanuhu al-amakin, dan tidak meliputi akan Allah, dan tidak mengandungi akan Allah tu. Bukan kata Allah tu dikandung oleh tempat. Tempat tu kita kandung Tuhan. Wal jihad tu dan pihak ni kita kandung Tuhan tak sama sekali. Tuhan ni tak ada sakut dengan makhluk. Bukan atas segala makhluk mana gitu. Payah tafsir lah mana ulama dia ni, tafsir dalam Syirajut Taribi ni, Syarah Syekh Dahlan ni, Al-Qudairi dia katakan tak. Dia tafsir lah tu juga. Dia kena ki wala tatadammanuhu ni ay la tahtawihi. Tidak tidak meliputi akan Allah Ta'ala, ataupun la yajma'uhu ataupun yajma'uhu, tidak kata dok hipung akan Allah Ta'ala tu al-amakin oleh tempat-tempat, dan tidak meliputi akan Allah Ta'ala tu oleh jihad-jihad. Jelas bukan zat Tuhan tu duduk dalam jihad daripada jihad yang lain tak. Duduk pada tempat daripada beberapa tempat tak. Tu dia. Nak ayat kata Allah Ta'ala tidak meliputi oleh tempat-tempat dan jihad. Ini makhluk dia buat. Bahkan dia atas segala makhluk. Inilah. Tadi dia. Habis itulah kalau hadis jelas kata aina Allah, di mana Allah, hadis sahih kata fi sama pada atas jelas, atas. Cuma atas segala makhluk. Kalau kita tanya kita, aina anta, di mana anta? Aina ana, di mana kita? Kita di mana? Tahta ke? Tahta Allah ke? Fauqa Allah. Bahkan kita ni bawah anak makhluk. Atas segala makhluk. Kita ni bawah ada makhluk je lah. Itu maknanya. Ini ayat tu Imam Ghazali sendiri pun tak ada mai kata inna Allah la jihata lahu. Tak. Inna Allah la jihata sidda. Hak nafi tu nafi itiwa juga. Nafi meliputi. Faham ibarat. Hak mana faham. Baik, mari tengok dalam kitab ni juga. Kitab apa ni? Dari Hasyiah Bajuri ni, Sarah Tuhfatul Murid ni, Allah Jalatul Tahir. Nampak kata Imam Ghazali ni. Kita ambil kata Imam Ghazali apa betul dengan dalil ya kitanya. Kerana dia kecek banyak ulama ni, kitab banyak kecek gitulah. Manusia ni ada betul dengan dalil, dah tak betul gitu. Ya bukan maksum, tak suka Nabi mana gitu Pak Imam Ghazali itu dia menakar mari lah kitab ni pada muka 54 ni, kaya ni. Tu dia. Syarah Ibrahim Al-Bajuri ni. Dia mari royak jelaslah tentang masalah bab akidah ni hingga dia kata kita nak lah ya kecek banyak. Ya kecek mari atau kaifa tadri man alal asistawa. Bagaimana aku nak tahu mereka yang tertinggi di atas arah tu. Kalau bagaimana aku tahunya? Hak kata hak Allah Ta'ala tinggi atas arah tu. La taqul kaifa istawa kaifa nuzul. Maka mudah-mudahmu jangan dok kata bagaimana Tuhan istiwa, bagaimana Tuhan turun. Maka gitu-gitu mudahlah. Itu dia. Jadi tak usah tanya kaifah sudah, kata Tuhan tinggi tahara. Kalau Tuhan turun, jadi tak tanya kaifah dulu. Atau kalau tanya kaifah jadi kaifiyah. Maka kaifiyah tak dia tahu tu. Di saya kaifiyah tu usahlah sebagaimana berlaku Jaham Musafan tu dia nak tahu kaifiyah. Kalau dia kaifiyah ia tolak. Payah kata lagi wa huwa fawqal fawqi la fawqa lahu. Wa huwa tapi Allah. Kata Imam Ghazali dalam syair dia. Allah mana fawqal fawqi, di atas bagi segala atas. Fawqal fawqi, di atas bagi segala atas, la fawqa lahu, tidak ada atas baginya bagi Allah. Inilah nak ayat katanya apa yang ditulis oleh perisai sana itu betul lah apa yang dikandang oleh Imam At-Tahawi dan juga betul juga oleh perkataan kalau kita dengar daripada perkataan dia ni sama ada perkataan Imam Ghazali Supo sebut dalam syair dia dan sebut dalam kitab dia sendiri Minhajul Abidin. Ni jelas kita dengar hari ni.
Ini no ayat katanya hak tuai kita perisai yang kita duk baca hari ini hak demo tak puas hati tu adalah tidak betul lah. Kerana hak letak perisai ni syarah tu betul mengikut Syekh hak tuai kita tu kena pada tepat lah. Tu dia. Walaupun dia menurut tuduh kata Izzuddin Ibn al-Aziz gini-gini hak tu semua tu tuduh sebab tak setuju tu ya. Lebih-lebih lagi hak bapa muda-muda lah ni duk kata duk kata Syekhudi tu mana alasan dia nak mengajar Saudi tu duk mengajar tak betul. Salah tu kecil tu. Tu orang tu orang tak setuju tu ayat tak setuju dia situ. Serius tak? Tu dia. Tu ayat kata kita ni tengok hak isi hanya tahu tulis kat itu. Dan lagi pula kita biasa bersaing dengan anak dia Syekh Mak Qadi tu. Dia dah ngajar sejak buka lama lah. Salah seorang yang bersaing kita saja juga. Tapi dia lah berang kakak lah. Tu dia. Dia pun mana kata tak ada apa lah. Turut jalan ni hak bapa dia lah. Maksud situ. Bapa dia pun yakin lah kata akidah dia buat ni betul lah. Dan lihat tu lah dia pun hatta anak dia Syekh Mak Qadi tu ngaji Jamiah Islamiyah bil Madinah Munawwarah kerana dia yakinnya ilmu hak Madinah ni hak yang dibawa oleh Syekh Ahmad lah. Kita tengok Syekh Ahmad sendiri pun dia tak bakal juga hak kata tak tahu tak erti makna tak erti pun tidak juga. Dia bakal suruh kafiat juga tentang masalah tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekh dah apa supaya juga yang kita pernah baca dalam kita apa hidayah dia hidayah muta'allim tu jelas tertinggi Allah Taala tu segi syarahnya, pemeliharaan dianya, di segi kodanya, tamnain dianya, di segi zat dia cukup. Ayat mutlak lah. Tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala atas segala makhluk. Tu ayat katanya jelas hak kita dengar tadi sama ada kita daripada pihak dia pun gitu jugalah. Payahlah nak mengikut hak kata Syekh Abdullah Harari sana itu. Dia mari akulah mari aku hak syarahan dia tu samalah dengan hak faham hak Imam Tahawi sana itu. Tu. Lepas tu berakhirnya Primoh ia sebut jugalah tentang masalah tadi dalam kitab dia sana itu bahas kata sana. Inilah apa yang kita dengar pada malam ni ialah sebagai kita buat peringatan tentang masalah kitab yang kita baca ni ialah betul akidah as-salafus salih. Yang mana hak Syekh Qadi kata tu kena semestilah simpulan Imam Tamuzahab salah. Kerana ia kecek mari ni royak perkataan dia wari ayat Quran. Royak perkataan dia wari hadis Nabi. Ni ayat kata ayat katanya jelas mana kata akidah hak asal ialah akidah hak datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jelas Nabi ni lah adalah cukup kita dengan sifat dia sidi benar Nabi kecek lagi pula Nabi kita tu amanah apa yang royak tu jelas benda jelas ngerti hak sahih dia sahih tu sidi amanah lagi pula tabligh hak Nabi sapa kita tu jelas lah tu tu dia sapa ngerti lah juga Nabi kita tu fatanah bijak kalau kita faham kata hak Nabi royak tu kena duk tapih kena duk kira gini kat mana tak ada bijak lah salah Nabi-nya. Cuma hak ulama tu dia royak hak ni tu maksud. Lah ni hak Nabi royak maksud lah ni boleh kita faham. Tak ada kata lagi faham kata apabila zahir ayat Quran ni kufu, syirik, mujassimah, musyabihah. Hak tu buat belakang saja tu. Bukan apa salafus salih. Kalau tengok dalam kitab ikutlah kita sebut saya sebut kitab Bahrul Kalam hak kita ngajar risai tu. Dia syarah gitu yang ikut tu. Ada kaca kata kalau tu ayat Quran tu jatuh jalan mujassimah lah musyabihah lah. Padahal musyabihah tu kalau kita ngaji ilmu bayang ilmu bayang dia ada musyabah bis sama ada zahir ataupun takdir yang dikira tu. Ni semata-mata orang tu kata Allah Taala ada muka dia kata musyabihah tu. Semata ada tangan dia kata musyabihah dah. Sedangkan dalam kaedah ilmu bayang ni dia kena ada musyabah, ada musyabah ni ada. Tapi ada juga hari Jumaat terketih mari. Gitu kan. Lepas tu tak ada sahabat. Bahkan tu dah betul-betul ya. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh lah daripada benda ni.
Sebenarnya saya pun tak tahu jugalah, boleh jadi dia buat sendiri, orang lain buat serupa lah. Boleh jadi dia tak boleh jadi tak tahu dia mulai buat pelakon gambar boleh jadi. Tapi saya tengok sana bukanlah tu, kalau betul tu bukanlah. Betul tu tekan mari buat suara mari tu boleh jadi tulis sendiri lah. Oleh bagaimana pun tak ada polisi terima lah. Terima. Dia mau nak kritik membina kita terima, dia mau nak tolak kata kita sedia dah. Imam Malik pernah kata dah. Tidak ada seorang yang melaka radda wa rudda. Ada mu tolak ku, ada ku tolak mu gili-gili mari. Malaikat Nabi hak tak ditolaknya. Sahibal kubur, tuai kubur ni. Kalau dia tolak. Tapi kata yang ulama tu ada kita mari gitu. Imam Syafi'i dengan Imam Malik kata-kata Imam Syafi'i kata Imam Malik ada silap mari dia gitu orang belakang. Mari kok belakang ni pula kata Imam Syafi'i ada silap. Macam-macam Abu Hanifah ada silap. Ya sedia manusia ya tak sunyi berdasarkan silap. Cuma silap segi mana tu tengoklah. Berat ke ringan gitulah. Tadi itulah lebih kurang saya dapat boleh beri pada malam ni ialah dengan sebab dia muhtam hari semalam saya pun dengar tengok dapat kata mestilah nak jawablah benda ni supaya manusia tak keliru. Kita harap kata ikhwah kita lah, saudara kita belakang tu sama ada babo ke doktor ke apa-apa tu lah. Saudara saya belakang. Cuma nak kritik membina tu kita halusi dululah. Takut dia silap kok. Kadang mau kacau benda lah ni kok so silap, 2 silap, 3 silap kok. Akhirnya klik dia sendiri lah. Dia orang tak sikah, orang tak kira lah. Lebih-lebih lagi kita tak ada pondok, ada poetik. Baca pun silap, lepas tu pula wisarah pun silap. Kira terkina humu. Tak kena cara. Jadi macam-macam silap. Jadi buat pada kekurangan klik kita sendiri. Sebab itulah kalau dia mau kacau mari cuba jadi buat tu mempertahankan sewajar ke apa tu. Orang pegang tangan itu gini tu tak ada apa lah. Tahanlah kalau benda tu nampak salah. Tapi jangan telajak rakyat benda tak sebenar, ia akan klik kita sendiri. Kita terima kritik membina. Tak kalau baik kita terima. Dan kalau kita tengok Syekh Wan Syukri dia tu baik suara hak doktor tu lebih sikit je. Bahawa Wan Syukri jawab dia gerak situ. Tu salah tu. Kerana doktor hak ni lah hak kata nafi jihad ni dia bahaya kata la tahwih jihatu situ ni Tuhan mengetahui nafi jihad. Balik Syekh Wan Syukri nak jawab kata dah hak tu yang nafi meliputi jihad yang ni tapi dia gerak situ. Dia gerak tak ada duit suara tu bang kita ada amanah. Kita harap tahu orang tengah tu cuba dengar klik hak Wan Syukri kata gana situ. Tu dia. Anak ayah kata hak Syekh Wan Syukri tu mana kata betul ayah kata tu. Betul mengikut dengan dasar ilmu usuluddin dan mengikut kaedah ilmu syarah. Syarah ni betul hak dia sebut. Saya pun bukan kata nak tolak orang lain itu gini. Saya saudara kita belaka tu. Saya hormat belaka. Cuma nak ayat kata pada orang kata kena tak ada tolak hati hak kata Syekh Wan Syukri. Ada apa ayat hari gimana dapat silap. Jadi saya silap tak ada. Ayat silap hak ni syarah tak betul tu tak ada jumpa lagi. Kalau macam jumpa ayat hari saya nerang. Tak ada kira Syekh mana pun. Ayat hari. Tapi saya tengok ayat tak ada silap. Cuma ada kecek kasar, tak kasar, lembut, kasar, suku lah tu. Manusia ni ada gitulah. Supaya makan ni kita lesidai adalah ada sama belajar, ada sama manis, ada sama pedas saja lah tu. Tu kira ambil sendirilah. Tengoklah. Itulah lebih kurang saya boleh beri pada malam ni. Walau bagaimanapun salah silap kita harap istighfar. Kita harap atas semua saudara kita berlaku, salah silap kita istighfar dan kita harap kata hak silap tu taubatlah lebih baik atau iktiraf mengaku lebih baik kata silap pasal gini-gini. Ni senyap, dua senyap sedangkan benda tu bila silap. Kita tu silap tu. Yang main dulu ya rajak dah. Ya kata silap ya rajak. Yang siapa ingin supaya ya hak silap kata ini ya rajak lagi. Ya tu saya video suara tu baik. Hak salah tu kita dengar seluruh dunia tu malu dengar tu. Saya malu dengar. Oyak benda tak sebenar itu. Cukup sekali dulu pada ini setelah mengistighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa ala husni mutaba'atikum. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim.